Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan bongkar satu topik geografi yang percayalah sangat dekat dengan kita semua. Sisa domestik. Topik ni bukan setakat untuk jawab exam tau. Tapi ia tentang rumah kita, planet kita. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan satu nombor yang mungkin akan buat anda terkejut sikit. 33,000 tan metrik. Menurut Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara, itulah jumlah sisa domestik atau sampah yang kita semua di Malaysia hasilkan setiap hari. Cuma bayangkan berat 33,000 buah kereta Myvi. Banyak kan? Dan itu berlaku setiap hari. Ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat-sangat penting. Kalau dah sebanyak itu sampah setiap hari, ke mana agaknya semua dipergi? Soalan inilah yang akan kita rungkai sama-sama hari ini. Baiklah, untuk menjawab soalan tadi tu, perjalanan kita ada 4 hentian utama. Mula-mula, kita kena kenal dulu apa itu sisa domestik. Lepas tu, kita akan tengok kesan-kesan buruknya kalau tak diurus betul-betul. Seterusnya, jangan risau, kita akan belajar tentang solusi, iaitu amalan 3R. Dan yang terakhir, kita akan lihat strategi pengurusan yang lebih moden. Jom kita gerak ke hentian pertama. Okey, jom kita masuk bahagian 1. Sebelum kita fikir pasal cara nak selesaikan masalah, kita kenalah faham dulu apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan sisa domestik ni. Secara ringkasnya, inilah definisi formal dia. Sisa domestik ni senang je. Ia adalah apa-apa saja bahan buangan yang datang dari rumah kita. Tak kisahlah ia pepejal macam pembungkus makanan ataupun cecair macam lebihan minyak masak. Apa saja yang kita buang dari rumah, itulah sisa domestik. Okey, sisa domestik ni pula kita boleh bahagikan kepada 2 kumpulan utama. Kumpulan pertama, bahan organik. Anggap je ini bahan yang mesra alam, yang boleh reput dan kembali ke tanah secara semula jadi. Kumpulan kedua pula, bahan bukan organik. Yang ni degil sikit. Ia sangat sukar nak terhurai dan boleh kekal dalam alam sekitar kita beratus-ratus tahun lamanya. Inilah beza paling besar antara keduanya. Mari kita tengok contoh-contoh bahan organik. Senang je. Lebihan nasi, kulit buah, semua tu sisa makanan. Daun-daun kering, rumput yang dipotong ke halaman rumah, itu sisa kebun. Kertas pun termasuk tau sebab ia berasal dari pokok. Semua ni boleh mereput. Dan ini pula geng bahan bukan organik yang kita jungka setiap hari. Botol plastik, tin minuman, botol kaca. Ini semua adalah penjahat utama dalam isu pencemaran. Sebab bila kita buang, ia tak hilang. Ia akan kekal di situ mungkin lebih lama daripada usia kita. Baik, kita dah kenal jenis-jenis sisa. Sekarang, jom kita serius sikit dan beralih ke bahagian kedua. Apa sebenarnya akibat buruk yang boleh berlaku kalau sisa-sisa ni dibuang merata-rata? Kesan yang paling ketara semestinya pencemaran. Sampah yang masuk ke dalam sungai akan cemarkan air kita. Bila ada yang bakar sampah secara terbuka, asap beracun pula mencemarkan udara yang kita sedut. Dan tak payah cakaplah pasal bau busuk dari timunan sampah tu kan. Memang tak menyenangkan. Dan yang ini memang bahaya. Timbunan sampah yang tak diurus tu ibarat hotel 5 bintang percuma untuk tikus, lalat dan musuh kesihatan awam kita, nyamuk Aedes. Ini bukan lagi soal kotor, tapi ia terus jadi punca penyakit berbahaya macam demam denggi dan taun. Jadi, nampak kan kaitan rapat antara sampah dengan kesihatan kita? Lepas tu, ada kos yang kita tak nampak. Pihak berkuasa tempatan atau PBT terpaksa guna duit yang banyak berjuta-juta ringgit setiap tahun hanya untuk kutip dan bersihkan sampah sarap ni. Cuba bayangkan, duit tu sepatutnya boleh guna untuk baiki jalan, bina taman permainan atau perpustakaan. Kan lagi bagus? Anda pernah terfikir tak kenapa kawasan perumahan sekarang ni senang sangat kena banjir kilat? Inilah salah satu jawapan utamanya. Sampah sarap yang kita buang dalam longkang akan sumbatkan aliran air. Jadi, bila hujan lebat turun, air tak boleh nak mengalir laju dan akhirnya melimpah keluar. Jadilah banjir kilat. Okey. Cukup dengan berita-berita yang menakutkan tadi. Jangan risau, ada jalan penyelesaiannya. Bahagian ketiga ni adalah bahagian harapan. Ia menunjukkan yang kuasa untuk buat perubahan tu sebenarnya ada pada kita semua. Memperkenalkan wira kita, konsep 3R. Pertama, R untuk reduce atau kurangkan. Kurangkan guna benda yang tak perlu.
Kedua, R untuk reuse, guna semula. Botol air tu guna je balik, baju lama dermakan. Dan ketiga, R untuk recycle, kitar semula. Asingkan sampah untuk dijadikan produk baharu. 3 langkah mudah ni kalau semua orang amalkan, memang boleh bawa perubahan besar. Untuk anda yang nak jadi lebih pro, kita boleh naik taraf dari 3R ke 5R. Tambah lagi 2R. 1. Rethink atau fikir semula sebelum beli apa-apa. Betul ke aku perlukan benda ni? Dan satu lagi, repair atau baiki. Jangan sikit-sikit rosak terus buang. Cuba baiki dulu. Ini level seterusnya. Sekarang, jom kita zoom out sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Selain daripada apa yang kita boleh buat sebagai individu, apa pula langkah-langkah dan teknologi moden yang negara kita gunakan untuk urus sisa domestik ni secara besar-besaran? Jadual ni tunjukkan perbezaan ketara antara cara lama dengan cara moden. Dulu, kita cuma longgokkan sampah kat tapak pelupusan. Hasilnya bau, pencemaran dan guna tanah yang luas. Teknologi terkini pula jauh lebih bijak. Logi waste to energy ni, dia bakar sampah dalam sistem tertutup untuk hasilkan tenaga elektrik. Ia bukan je kurangkan jumlah sampah sampai 85%, tapi siap boleh jana kuasa lagi. Hebat kan? Dan untuk pastikan semua orang ambil serius tentang perkara ni, kita ada undang-undang. Di bawah Akta 672, sesiapa yang didapati bersalah membuang sampah merata-rata boleh dikenakan denda dan hukuman yang berat. Ini menunjukkan yang kerajaan memang tak main-main dalam isu kebersihan. Dan sudah tentulah, kunci kepada semua ini ialah pendidikan dan kesedaran. Apa yang kita belajar hari ini pun sebahagian daripadanya. Pelbagai kempen seperti kempen 3R dan Cintai Sungai Kita sentiasa dijalankan untuk mendidik masyarakat. Sebabnya, perubahan sebenar bermula dari minda dan tabiat kita. Kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah faham masalahnya, dah nampak kesannya dan kita dah tahu pun solusinya. Jadi soalan terakhir dan paling penting saya nak pulangkan balik kepada anda. Lupakan rancangan besar-besar. Fikirkan tentang satu saja perubahan kecil yang anda boleh buat bermula hari ini. Mungkin bawa beg guna semula masa pergi kedai atau asingkan tin minuman. Apa langkah pertama anda? Saya nak tahu. Cuba kongsikan dalam ruangan komen.